Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kembali lagi bersama kami di podcast Muiz Saber. Baiklah guys, sekarang ni kita dah pun memasuki pertengahan bulan Ramadan. Tapi ada satu soalan common yang mungkin soalan tu tak terjawab lagi. Korang tertanya-tanya tapi tak terjawab lagi. Dan itulah yang menjadi fokus utama podcast kita pada hari ini. Apa tu? Iaitu macam mana nak elak rasa lapar dan letih sepanjang Ramadan. Dan disebabkan itulah kita membawa Ustaz Amril Syafiq untuk berkongsi sedikit tips dan info. Silakan Ustaz, perkenalkan sedikit latar belakang Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amril Syafiq bin Ahmad, merupakan pendidik lah di Sama Muhammadiyah Pekan Sabah. Biasalah rasanya murid-murid semua kenal lah kot. Kenal. Dan sedikit latar belakang, saya merupakan seorang graduan lah dari Sarjana Muda Pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang syariah. Itu semestilah sedikit sebanyak saya punya latar belakang dan pengenalan diri untuk permulaan, insya-Allah. Okay guys, untuk pengetahuan korang, Ustaz Amril ni juga bekas Johan pertandingan tilawah Fazan dan Al-Quran peringkat negeri Perak kan Ustaz? Ya betul. Tahun bila tu Ustaz? Negeri Perak 2018 dan Selangor 2020. Masya Allah. Maknanya dekat Sama Muhammadiyah ni memang kita punya guru-guru, tenaga pengajar kita memang hebat-hebat belaka. Sebab itulah kita menjemput mereka ke podcast kita. Baiklah Ustaz, kita kembali kepada fokus utama podcast kita pada hari ini. Okey. Pada Ustaz lah, macam mana cara nak elak rasa lapar dan letih sepanjang bulan Ramadan ni? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang diutarakan oleh Anak tadi. Bagaimana cara kita nak elak lapar dan juga dahaga? Dahaga. Dahaga ketika mana? Letih. Letih. Lapar dan letih ketika mana menjelang Ramadan. Pada hakikatnya, dia adalah satu benda kelaziman lah. Satu kelaziman dalam bulan Ramadan untuk kita rasa letih, kita rasa lapar. Sebab kita tak makan berapa lama tu. Daripada pukul subuhnya mungkin 6.18, 6.17 sampailah pukul 7.30. Sekitar 13 jam untuk kita tak makan. Lama tu. Jadi rasa lapar dan rasa letih tu sebenarnya satu perkara yang biasalah, satu benda yang common untuk kita ada rasa macam tu. Cumanya yang kadang-kadang menjadi masalah adalah terlampau keletihan. Terlampau keletihan dalam bulan puasa lah, dalam bulan Ramadan. Antara puncanya lah apabila kenapa kita ni terlampau letih ketika mana kita menghadapi bulan Ramadan. Antaranya adalah disebabkan kurang rehat. Kurang rehat ni biasalah, terutamanya dalam kalangan murid-murid dan sebagainya. Sebab apa kurang rehat? Pertama kerana jadual yang agak padat. Kemudian kita kata mungkin terlalu banyak aktiviti yang melibatkan fizikal. Contohlah kan, kalau tiba-tiba masa bulan puasa ada kawat tengah panas ke, aktiviti berat lah. Tapi dekat sini kita tak ada lah, jangan risau insya-Allah. Jadi dalam bulan puasa kita mungkin aktivitinya PDPC yang berlangsung di kelas sahaja, tidak ada aktiviti luar lah. Aktiviti melibatkan pergerakan fizikal yang banyak. Sebab apa nanti akan letih kan, betul? Betul. Itu adalah antara puncanya lah, aktiviti fizikal yang berlebihan. Kemudian mungkin juga ada masalah dari sudut sahur. Ada mungkin bagaimana yang saya tahulah, waktu sahur ni adalah waktu yang kadang-kadang pelajar tak suka nak turun ke dia makan, betul? Betul. Sebab apa mungkin kadang-kadang sahur ni je ke dia pun tak nak, rasa tak nak turun ke dia makan. Kadang-kadang sahur tu kita makan ikan je lagi, pelajar tak suka. Okey tu. Jadi sahur tak kisahlah apa juga makan dia. Kalau boleh tolong gunakan masa sahur itu, makanlah dengan pemakanan yang secukupnya dan juga makanlah dengan pemakanan yang seimbang. Supaya apabila kita selesai waktu sahur, nak masuk kelas nanti sampailah petang. Sebab jadual di sekolah kita adalah sampai 4.30. 4.30 ikuti boleh dengan kelas halaqah yang di halaqah lagi. Kalau bukan Ramadan dia 8.30. Tapi kalau waktu Ramadan 4.30 sampai 5.30. 4.30 sampai 5.30, lama tu. Jadi untuk ada tenaga yang sangat banyak dalam hari yang sangat mencabar, sahur ni antara perkara yang sangat-sangat membantu.
Jadi kalau boleh tak kisahlah apa yang disediakan di dewan makan, tolong makan. Dan paling penting lepas makan tu, at least kita minum air banyak. Minum air kena banyak lah. Disyorkan mungkin sekitar 2 cawan, dan airnya kalau boleh air masak lah. Air masak supaya badan kita ini sentiasa terhidrat, ataupun badan kita ini sentiasa ada air, ada tenaga. Itu masalah ni. Okey, itu sajalah untuk jawapan saya bagi persoalan pertama ni. Okey. Seterusnya saya serang balik kepada saudara Ahnaf lah untuk jawab soalan-soalan berikutnya. Baiklah Ustaz. Ada segelintir dekat pelajar-pelajar kita ni, bila sahur, dia tahu, sahur ni makan ikan. Tak apalah, baik aku makan biskut yang aku beli dekat rumah. Ada pelajar-pelajar yang kata macam tu. Ustaz rasa pemakanan time sahur ni, dia ada kaitan tak? Ataupun hanya sekadar biskut dan air masak, adakah cukup untuk cover untuk satu hari? Okey. Berkaitan sahur ni lah, pertamanya kita sentuh dulu berkenaan kenapa puasa dalam syariat umat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, dia menekankan berkenaan dengan sahur. Pertama, ada hadis Nabi SAW sebut puasa yang membezakan di antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab adalah dengan bersahur. Sahur. Itu beza dia. Puasa umat Islam dan puasa ahli kitab bezanya adalah pada sahur. Maknanya orang-orang bukan Islam, orang-orang ahli kitab lah, ahli kitab, Yahudi, Kristian, diorang berpuasa tanpa sahur pada waktu pagi. Tapi beza pada umat Islam, kita bersahur dulu. Barulah kita melalui ibadah, kita sambung dengan ibadah puasa. Kena ada sahur. Itu perbezaannya. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan waktu sahur. Waktu sahur ni kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni sahih lah. Itu kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata, bersahurlah. Kenapa? Pada waktu sahur, atau pada sahur itu adanya barakah. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang sangat berkat. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu orang, antara ciri orang yang bertakwa, pada waktu sahur mereka ini beristighfar. Lalu ada sebilangan ulama tafsir yang terjemah istighfar di sini maksudnya solat. Ada lagi yang kata istighfar di sini adalah istighfar dalam solat. Lagi adalah terjemahan lain. Jadi kenapa disyariatkan sahur? Antara lainnya nak bagi ruang kepada umat Islam, selain kita bersahur dengan makan, mulakan dulu sahur itu mungkin dengan beribadah sedikit, qiyamul kepada Allah SWT dan sebagainya, barulah kita makan. Itulah syariat. Dan kemudian berkaitan dengan pemakanan tadi, seeloknya untuk makanan ataupun kita kata apa yang kita nak ambil sewaktu sahur, ambillah makanan-makanan yang berkhasiat, yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kurangkan makanan yang bergoreng lah. Makanan yang bergoreng dan yang berlemak, yang ada kata-kata lemaknya tinggi. Sebab apa? Nanti kita akan rasa cepat letih. Dan jangan ambil makanan yang terlalu manis. Bila kita ambil makanan yang terlalu manis, kita punya gula dalam darahnya akan spark. Spark tu dia naik dan dia turun cepat. Jadi kita akan rasa cepat letih. Dan kalau nak bersahur, tak ada masalah pun sebenarnya untuk ambil biskut. Katakan biskut itu biskut yang ada karbohidrat kompleks dan sebagainya. Dia lebih lama lah tahan dia. Kita punya kita kata tahan. Dan paling apa yang saya buat lah, apa yang Ustaz buat dulu, kemulu dulu pun sampai sekarang lah. Kalau sahur, Ustaz tak makan sangat nasi. Biasanya paling mudah kurma 3 biji dan air saja. Dan kadang-kadang kita makan yang macam tu lebih kenyang daripada kita makan nasi yang banyak. Betul Ustaz, sebab ada yang kadang-kadang bila bangun tidur terus makan nasi, perut dia orang macam tak boleh adapt. Betul-betul. Perut ni mungkin tak boleh nak adapt atau perutnya tak boleh nak terima. Itu masalah adalah antara yang berlaku. Jadi kesimpulannya, kalau sahur tolong ambil makanan-makanan yang berkhasiat. Tak kira lah kalau sempat biskut ke biskut lah. Kalau sempat ambil makanan di DM, ambil lah makanan di ruang makan. Okey. Saya serang balik pada saudara Ahnaf. Okey, silakan insya-Allah. Baiklah Ustaz, soalan saya yang kedua. Kita puasa dah seharian ni. Jadi berbuka, lepas tu nafsu kita beli time bazar, dah beli macam-macam air, macam-macam jenis makanan. Lepas tu time berbuka ni, ada tips tak supaya lepas berbuka
kita solat maghrib, solat isyak, nak tarawih lagi. Oh, okay. Kita stay fit lah. So bila makan banyak sangat, nanti pancit pula. Betul-betul. Okay, untuk berkaitan dengan makanan ketika berbuka. Sebenarnya saya nak kita kata disclaimer lah. Saya bukanlah kata pakar makanan atau tak. Tapi kita kongsikan dengan pengalaman-pengalaman lah. Dan ada juga saya tanyakan kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dia minta tips lah bagaimana kita nak makan ketika mana berbuka ni kan. Ada orang bila berbuka melantak je. Memang bedal je lah apa yang ada di depan kan. Jadi kalau kita nak berbuka, seeloknya ambil lah makanan-makanan yang ringan terlebih dahulu. Makanan-makanan yang ringan apa? Contoh kalau ada bubur ke. Kalau ada makanan-makanan yang mudah lah, kuih-kuih kecil-kecil ke. Kan? Ambil lah makanan yang ringan dahulu, barulah makanan yang berat. Dan janganlah makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu banyak sebab apa? Nanti bila kita nak solat maghrib nanti, dia akan kita kata semput dan sangkut lah. Tak boleh. Dan lagi kalau yang nak jadi imam ke kan, mungkin ada daripada karangan murid-murid kita yang jadi imam dan sebagainya, apabila makan ketika waktu maghrib tu makan yang banyak sangat, nanti dia akan ada masalah lah. Pertamanya berkaitan dengan penghadaman. Mungkin pada ketika itu sebab banyak sangat makan, nanti nak jadi imam waktu maghrib, waktu isyak ke, nanti akan ada rasa sakit perut. Tu biasa. Akan ada rasa sakit perut, ada rasa macam-macam lah, nak membuang dan sebagainya. Itu adalah perasaan ataupun rasa-rasa yang biasa disebabkan apa? Kita makan berlebihan sangat ketika mana kita berbuka. Dan kalau berbuka ni, kalau boleh lah ambil yang sekadarnya. Sebab apa? Badan kita ni, sebagaimana Allah Ta'ala dah susun cantik dah. Allah Ta'ala dah tetapkan kita ni. Kalau kita dah lama tak makan, tapi kita makan, kita tak adalah. Contohlah bila kita puasa, kita tinggalkan sarapan, kita ganti dengan sahur, betul? Betul. Minum pagi kita dah tinggal. Makan tengah hari kita dah tinggal. Dan minum petang pun kita tinggal. Makan malam ketika mana berbuka. Tapi badan kita, walaupun kita dah tinggal lebih kurang 3-4 meal saja, 3-4 hidangan tu, badan kita tak perlukan pun makanan yang sebanyak yang kita tinggalkan. Tu makanan yang sebanyak kita tinggalkan 3-4 hidangan tadi, tak perlukan sebanyak itu. Masalah kita adalah bila kita makan, kita rasakan badan kita ni perlukan 3-4 hidangan yang kita nak ganti balik. Tapi kita berbuka tu, kita fikir kita kena cover untuk breakfast, makan tengah hari. Itulah masalah kita. Jadi akibatnya kita pun beli banyak, beli macam-macam lah. Bila pergi bazar lagi, jumpalah roti john ke, murtabak ke, kuih-kuih lah sebagainya, macam-macam kan. Jadi kita rasakan kena ganti balik ni, pagi tadi tak makan. Sebab makan tengah hari tak makan, minum pagi tak makan, minum petang tak makan. Jadi kita rasa kita kena cover balik, sedangkan tak. Kalau kita perasan lah, kita buka puasa, yang kita banyak nak consume sebenarnya adalah air. Kita banyak nak minum air. Makan kita tak adalah sebanyak yang kita nak kena cover balik yang meal yang kita terlepas tadi atau hidangan yang kita terlepas. Tapi yang kita banyak nak cover balik sebenarnya adalah air. Jadi seeloknya kalau minum air, yang pertamanya ambil gap lah di antara kita makan banyak tu. Kita makan tadi, makan sikit, jangan makan banyak sangat. Dan ambil gap mungkin dalam setengah jam. Barulah kita minum air. Dan minum air tu kalau boleh air masak. Air masak. Janganlah banyak sangat minum air bergula. Minum air bergula sebab apa? Dia akan spark balik kita punya glukos ataupun kita punya gula dalam darah. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan sahur. Sahur ke buka? Buka. Sahur tadi dah selesai kan? Kita mau berbuka pula. Okey. Serahkan kembali kepada saudara Hanam, insya-Allah. Ustaz, sebagai seorang yang selalu menyertai pertandingan tertinggi peringkat kemasakan kan. Saya dengar kalau orang-orang yang menyertai pertandingan seperti ini, aspek pemakanan diorang kena jaga sebab dia akan efek kepada pernafasan diorang, kepada suara diorang. Betul ke Ustaz? Ya, kalau penyataan lah di peringkat pertandingan mahafal dan sebagainya ni, jaga pemakanan tu adalah satu benda yang penting lah. Terutamanya kalau menjelang kita nak dah dekat-dekat nak waktu bertanding. Dululah zaman-zaman dulu ketika mana nak bertanding dulu, benda antara yang Ustaz boleh amalkan lah. Tak adalah kata setiap hari buat tu, tak.
Masa nak dekat bertanding, paling penting minyak zaitun makan. Sebab apa dia nak kita kata nak supaya suara kita ni tak habis. Satu lagi antaralah penjagaan pemakanan, bila kita nak bertanding tu, kita kurangkan sikit makan. Sebab apa, kalau kita makan banyak nanti semput, nak baca susah. Dan yang kedua, bila kita banyak sangat makan, otak kita ni dia rasa nak tidur, rasa letih. Betul, rasa letih, rasa mengantuk. Dan dia akan mengganggulah fokus kita ketika mana kita nak membaca di pentas ataupun nak murajaah Al-Quran. Itulah pengalaman sedikit lah berkaitan dengan pemakanan, dan penjagaan kesihatan pun penting. Dan bila nak dekat-dekat menjelang pertandingan tu, jogging kena kerap sikit lah. Supaya apa, masa kita baca atau pentas, kita ada stamina. Betul, nak masuk pertanding ni mana-mana pun sebenarnya stamina tu basic lah. Tak kira lah benda tu melibatkan sukan ataupun melibatkan perkara-perkara yang akademik. Contohlah Anaf kan, mungkin syarahan, pidato sebagainya. Perlu tak stamina juga kan? Stamina perlu. Perlu stamina. Sebab apa, kita nak mempersembahkan yang terbaik, dan selepas nak mempersembahkan tu kita tak puasan, kita sangat letih. Jadi kalau kita tak ada stamina yang cukup, maka kita tak akan perform bagus. Kita tidak akan perform dengan baik dan tidak akan mampu untuk kita buat persembahan tu 100%. Betul tak? Ya, betul. Sekali lah apa yang saya boleh jawab lah berkaitan dengan persediaan dan juga pemakanan. InsyaAllah. Baiklah Ustaz. Soalan terakhir daripada saya. Soalan terakhir. Ada lagi banyak. Baik. Kita makan, kita dah sentuh stamina tadi Ustaz cakap. Sekarang ni waktu tidur ni mungkin tak dia mengganggu kita punya performance time Ramadan? Berkaitan waktu tidur, paling penting lah sebenarnya, tidur ni adalah apa kita kata satu bentuk kerihatan lah. Allah SWT jadikan manusia ni kita ada rasa mengantuk, ada rasa nak tidur tu sebab apa? Sebagai satu bentuk kerihatan untuk badan kita. Sebab apa, badan kita dia tak boleh perform berhari-hari tanpa rehat. Tu benda yang common lah untuk kita tahu. Sedangkan kalau kita tengoklah tentera ke, siapa-siapa yang menjaga sempadan dan sebagainya, bila dia tidak tidur lebih kurang beberapa hari, dia akan mula ada halusinasi. Betul. Sebab apa? Dia kurang rehat, dan otak kita ni dia mulalah disebabkan tidak cukup rehat itu, dia adalah keluar bayangan lah macam-macam disebabkan punca tidak cukup rehat. Jadi rehat ni adalah satu perkara yang penting, dan tidur tu adalah salah satu daripada cara untuk rehat. Jadi untuk meningkatkan lah, kita nak maintain performance ketika mana mungkin Ahnaf sebagai seorang pelajar, dan saya pun seorang guru, kita nak tingkatkan prestasi kita atau nak kekalkan prestasi kita. Bulan puasa, kita anggap bulan puasa ni bukan halangan lah untuk kita nak kita nak perform sebagaimana bulan-bulan lain. Jadi paling penting tidur kena cukup. Kalau macam di asrama, berapa lay off? 11.30. 11.30. Kalau boleh 11.30. Kalau boleh lagi awal lah, pukul 11 ke kan, dah tidur siap-siap, biarlah lay off lah kan, kita tidur dulu. Pukul 5 dan pukul 6 lebih kurang tu, kita pukul 5 lah, pukul 5 atau 4.30 tu waktu yang sesuai untuk kita bangun. Waktu yang sesuai untuk kita bangun. Dan seeloknya cukupkanlah sekitar 6 jam. Kalau tak cukup pun 5 jam tu boleh lah. Jangan, kalau di asrama biasalah takkan ada orang akan dapat sampai 9 jam pun. Bahkan sebenarnya manusia tidak pun perlukan sehingga 9 jam. 6 jam pun mungkin dah memadai dah, dan 5 jam pun mungkin dah memadai. Dan kalau kita tengok sebagaimana yang diamalkan para ulama salaf pun, mereka pada bulan Ramadan kurangkan tidur. Dia kurangkan tidur. Cumanya dibanyakkan dari sudut ibadah lah. Dibanyakkan dari sudut ibadah. Apapun, tidur adalah satu bentuk kerihatan yang penting. Dan bagaimana untuk kita maintain di samping kita nak beribadat, performance kita kena jaga. Yang pertama, tidur cukup tadilah. Tidur cukup, tolong tidur pukul 11. Kalau ada pukul 11 lah. Bangun, pastikan kurang-kurangnya ada 6 jam ataupun 5 jam dah boleh. Sekitar 5 jam, 6 jam tu cukup lah. Dan paling penting sebenarnya, bagaimana yang dalam Islam kita ada qailullah. Qailullah itu tidur sebelum
Sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur. Okey, Qailullah ni sebenarnya dia membantu untuk kita lebih bertenaga. Tidur tengah hari. Dia membantu kita untuk kita bertenaga. Jadi ketika mana waktu Qailullah, waktu yang diperuntukkan untuk tidur. Dan setakat yang Ustaz tahulah, kalau di kurikulum bersepadu tahfiz ni memang diperuntukkan masa Qailullah. Mana ada dekat dekat tempat-tempat lain ataupun dekat sistem akademik lain yang memperuntukkan masa untuk tidur. Betul Ustaz. Dia memang ada waktunya untuk murid semua tidur. Dia satu keistimewaan dia lah. Jadi kena manfaatkanlah waktu tidur tu, tidurlah dengan betul. Janganlah masa itu kita baru nak sembang ke apa kan. Kena manfaatkan betul supaya apa, kita ada tenaga. Dan supaya ketika mana waktu malam ataupun kita kuat nak beribadah. Kita ada kekuatan untuk kita nak tarawih dan sebagainya. Jadi tidurlah. Ketika mana waktu Qailullah tu, waktu yang diperuntukkan untuk tidur, tidur tak kisahlah. Dapat 20 minit, 20 minit lah. Dapat setengah jam lah. Mana-mana yang sempat, paling penting usaha dulu untuk tidur seketika. Ketika mana ketika mana sebelum Zuhur. Itulah sedikit jawapan Ustaz yang aku sampaikan. Saya sebagai untuk pengetahuan korang lah, saya sebagai pelajar sekolah Sam Muhammadiyah Pekan Sabak ni pun ada Qailullah dia. Jadi kita dah penat. Kita punya kelas halaqah start pukul 7. Lepas tu sambung dengan PGPC pukul 9.30 sampai pukul 1. Dan 1 tu memang masa yang diperuntukkan untuk Qailullah. Jadi sebagai seorang pelajar, saya orang kata text nap. Time Qailullah tu memang kita bangun je daripada tidur, kita nak sambung balik PGPC kita, memang kita rasa macam ada booster. Energi kita memang dah di-boost hasil daripada Qailullah tu. Baiklah korang. Jadi apa yang Ustaz Amril perkatakan sebentar tadi, ada 3 perkara atau 3 elemen yang kita kena take note. Yang pertama, daripada sudut pemakanan Ustaz kan. Pemakanan ketika sahur, jangan ambil makanan bergoreng. Lagi-lagi yang penonton-penonton dekat luar sana yang memasuki pertandingan yang melibatkan contoh macam syarahan, macam taranum dan hafazan, tu memang korang kena jaga daripada aspek pemakanan. Okey, yang kedua, pemakanan tapi time berbuka. Sebab apa pentingnya pemakanan time berbuka ni? Lepas nak maintain performance korang time lepas solat, lepas berbuka. Time solat maghrib, solat isyak, solat tarawih, banyak rakaat tu kita nak buat. Jadi supaya korang tak rasa ngantuk, tak rasa letih lah. Jadi kita kena kontrol pemakanan daripada berbuka tu. Jangan biar hawa nafsu ni menguasai diri kita. Dan yang ketiga, daripada sudut tidur. Tidur ni memang kena cukup. Kalau tak tidur, kalau kita memang, kita contoh light off pukul 11.30, tidur pukul 1, pukul 2, memang kelas halaqah tu memang korang kena berdiri lah, siap dengan ustaz korang. Okey Ustaz? Okay. Sekian saja daripada kami. Korang jangan lupa tekan subscribe, share dekat kawan-kawan korang video podcast kita orang ni. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.